Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jemput lah. Okey, pada entry video kali ni dua perkara, dua bantuan, dua tarikh pembayaran. Tapi namanya sama juga, fasa yang ketiga. Okey, jadi untuk itu ikuti video ni supaya faham dengan jelas berkenaan dengan tarikh pembayaran bantuan syukur Sabah untuk fasa yang ketiga dan juga bantuan sumbangan tunai rahmah fasa yang ketiga. Tarikh pembayarannya, jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan pembayaran bantuan Setuhan Kasih Rakyat Negeri Sabah atau nama singkatannya Syukur Sabah. Okey, bagi pembayaran syukur, Syukur Sabah untuk fasa yang ketiga, hangat diperdebatkan begitu dan begini, tapi Amin nak jelaskan macam ni . Okey, fasa 1 telah dibayar, fasa 2 telah pun dibayar. Okey, dan ada fasa 2 lagi yang belum menerima lah kerana pengambilan di pusat-pusat. Okey, bila pembayaran fasa 3 untuk Syukur Sabah ni? Okey, untuk kita faham dengan lebih jelas Syukur Sabah ni dibayar setiap 3 bulan. Maksudnya dalam setahun ada 4 kali pembayaran. Tapi ia lebih spesifik sebab ia 3 bulan sekali. Jadi untuk fasa yang ketiga, okey, ia akan dibayar kalau ia diawalkan, ia akan dibayar sebelum ataupun nak menghampiri sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos. Itu paling awal lah ianya akan dibayar. Sekiranya ia tidak dibayar sebelum ataupun bersempena 31 Ogos, ia akan dibayar pada bulan 9. Sebab kita kena faham setiap 3 bulan. Pembayaran bantuan syukur Sabah ni, jika tidak kerana sebarang perayaan, kebiasaannya ia akan dibayar pada hujung bulan pada fasa tersebut. Contoh fasa 1 bulan Januari, Februari dan Mac, ia dibayar pada bulan Mac. Dan pada fasa 2 ia dibayar pada April, Mei dan Jun, ia dibayar pada bulan Mei. Jadi untuk fasa 3 ia akan dibayar pada bulan fasanya, iaitu pada bulan sama ada bulan Julai, Ogos dan September. Sama ada bulan 7 memang tidak lah, bulan 8 berkemungkinan sangat besar sebelum Hari Merdeka, atau selewat-lewatnya penghujungnya bulan September. Itu dianya. Jadi kalau kita nak kata Syukur Sabah ni jadi awal, paling-paling awal pun ia mampu disalurkan bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan sajalah, sebelum 31 Ogos. Okey, sekarang kita pergi kepada pembayaran yang ditunggu-tunggu ramai, STR fasa yang ketiga pula. Baik, berkenaan dengan pembayaran STR fasa yang ketiga ni, bantuan sumbangan tunai rahmah ni memang sangat dinantikan. Okey, untuk makluman semua bagi yang mengharapkan ada pembayaran pada bulan 6 ini, jawapannya tidak ada. Okey, tidak ada pembayaran pada bulan 6 ni. Setakat ni lah, setakat ni yang kita faham, tak ada. Okey, dan pembayaran STR fasa yang ketiga ni, paling-paling awal pun ia akan disalurkan adalah pada minggu akhir bulan 7. Itu seawal-awalnya lah kalau ianya nak diawalkan. Hujung bulan 7. Sekiranya tiada, ia akan dibayar pada bulan 8. Perkara ni kita kena faham dengan jelas sebab STR ni kalau tak ada apa-apa perayaan ataupun sambutan apa-apa pun, mostly perayaan lah, ianya tidak akan diawalkan. Dan ia akan mengikut fasa sedia adanya. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan besar ia jadi awal memandangkan krisis kewangan global kerana perang di Timur Tengah dan sebagainya, dan harga barang yang makin meningkat sejak daripada bulan 6 ni membawa ke bulan 7. Jadi kebarangkalian untuk ianya diawalkan sedikit tu ada. Tapi itu kita kena tunggu dan lihatlah sebarang pemakluman daripada MOF dan LHDN. Okey, jadi untuk fasa 3 STR sama ada hujung bulan Julai atau pada bulan Ogos. Bulan Ogos tu biasanya pertengahan membawa ke hujung bulan Ogos pembayaran untuk STR fasa yang ketiga. Jadi itulah adanya, dua tarikh pembayaran untuk kita lah sebagai rakyat Malaysia, syukur untuk penduduk di negeri Sabah dan STR untuk keseluruhan rakyat Malaysia yang layak menerimanya, golongan B40 dan ke bawah ni. Termasuklah M40 pun ada yang layak juga. Okey, semoga jelas dengan apa yang kami sampaikan dan manfaat pada semua, dan at least kita dapat sedikit panduan berkenaan dengan tarikh pembayaran dua bantuan ini. Syukur Sabah
fasa 3 dan STR fasa yang ketiga. Kami harap perkara ni jelas untuk kita faham, untuk kita tidak ternanti-nanti pada bulan 6 ni. Tiada pembayaran kedua-dua bantuan ni dalam bulan 6 ini. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.